Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam episod Trip to Japan. Hari ini hari ke-5. Hari ke-5 kan? So hari ini hari ke-5, kami dekat Sapporo, Hokkaido. Hari ini kami menuju ke tempat untuk bermain ski. Tapi tak pastilah sama ada masih ada salji ataupun dah cayak ke. So kita akan pergi tengok lah. So first ni, sebelum kita pergi tu, kita akan ke Otaru dulu untuk makan king crab fresh dari ladang. Alright, jom. Jom. Macam kenal. Assalamualaikum. Good morning. Selamat bertemu kembali. Selamat. Macam mana? Hotel selamat? Okey, hotel ngam. Oh, hujan. Hari ni cuaca hujan dekat Sapporo punya town ni. Jadi cuaca agak sejuk lah. Ni cuaca berapa? Baik Cik Wan. Weather berapa ni? Weather kita berapa ni Cik Wan? Weather sekarang 10. 10. Tapi tempat kita pergi nanti lebih rendah lagi lah. Mungkin dalam 5 macam tu kot. Ataupun 5 ke kurang. 6 lebih kurang. Kalau kawasan Okey lah, 5-6 okey. Sebab semalam 7 kami turun pakai selop pendek dengan t-shirt je. apa? Mana buat konten Cik Wan? Tapi tu pakai lap pendek duduk depan tu. Aduh. Okey. So kita dah dalam perjalanan lah. Hari ni Cik Wan kata kemungkinan besar akan lebih sejuk daripada kemarin sebab tak ada matahari. Ada hujan rintik-rintik pagi ni. So kalau cuaca macam ni pun sedap juga sebenarnya, sejuk kita boleh rasa. Tapi tak tahulah, tengok macam mana nanti. Boleh tahan tak boleh tahan. Glove tak beli lagi. Sampai dekat Otaru. Bila dah kedai dah buka nanti. Kan dia memang heritage building banyak lah. Tengok bangunan depan tu. Semua bangunan lama. Renya. Jam. Cantik orang tu. Jam sak sungai Petani. Tengok gambar ni lawa. Nak gambar sini ke? Tak payah. Pergi ke Kita terus ke destinasi. destinasi kita. Market Kita terus ke Selingan market. Market. Orang Kedah panggil market. Orang tak panggil pasar. Kita nak pergi mana? Kita pergi market. Market beli ketam bunga. Beli ketam. Sebab kita tak panggil pasar. Kita panggil market. Market. Sebab orang putih jajah Kedah tu. Ya. Kotak pensel. Ya, kotak pensel. Kotak bok. Tutup pintu gate. Dah pintu gate pula. Pintu pagar. Okey. Ada apa-apa yang nak tambah? Tambah. Hashtag dan palatau. Okay. Sempoi paket dah. Fresh tu. 2,000 lebih. Kit, 2,000 lebih adik. Berapa puluh ringgit? Sekok. Oi, murah weh. Ni king crab. King crab 1 kilo 20,000. 20,000 lebih kurang berapa ratus ya. Hidup baik, fresh. Nak cari tang mana. Duduk ni lagi besar. 1 kilo 16,000 ya bro. Ni frozen murah sikit. Siap ada fuyo. Bye. Maharo. Memang padu lah. Dia punya pasar dia. Terkejut tu. Besar. Dia cakap Jepun dengan aku.
Haid je lah. Besar apa? Hidup ni. Besar hidup. Besar tu. Besar kilo. Dia. Dia kalau Kita first time masuk market indoor. Market indoor. Dia masuk dalam, dia tembus sini. Kalau masuk sini tembus sana. Dia satu jalan yang belakang boleh, belakang depan boleh. habis dah. Dah pintu keluar. Dah pintu keluar dah. So kita patah balik. Kita punya apol ni dia kata mai sini dia nak makan King crab. king crab. King crab. Besar. Besar ikut badan Paul lah. Paul okey ah? Ai. Dia macam tu. Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap. Okey. Nak makan saja. Ni lah ni. Mantap ni. 5 kilo. 6 kilo 60,000. Siap masuk. Siap masak. Okey. So sekejap lagi kita tengok king crab kita tu macam mana. Bertunggu sat. Okey. Cak. Okey, so sekarang kita dah dalam kedai ni. Kedai apa macam mana? Apa dia? Kedai ni nama apa? Kedai ni Ikeda ke Takeda? Takeda. Takeda Kandiu. Dia tambahkan liu pula. Okey, so kita tengah pilih-pilih makanan apa yang ada ni. Tak tahu nak pilih makanan apa, banyak sangat. Sekejap lagi tengoklah. Sekejap lagi kita tunjuk menu apa kita makan hari ni. Sementara tunggu kita punya king crab masak, setengah jam juga lah dia kata. So kita ambil angin dulu kat luar ni. Angin pun sejuk juga lah, boleh tahan. Okey. Angin dulu. Paul, how you feeling? Excited. I semalam tak boleh tidur sebab king crab sampai sekarang you tahu. I search dapat king crab macam ni punya you tahu. So tadi bos order 6 kilo bagi I. You jangan makan for me saja tahu. Okey, you makan semua. Nak tengok habis tak habis. Janganlah. 6 kilo weh. Oh, ni sibuk, ni sibuk. Makanan fresh kita dah sampai dah. Sotong panggang, grill squid. Hang ada apa ki? Ini I pun tak tahu ikan apa. Nampak sedap, order saja. Makan, jom. Nampak sedap order saja. Makan. Pakai apa? Chopstick eh? Ni bos kita rasa tu. Sedap. Komen sikit mas. Dah. Sedap. Ngam. Fresh yang ini. Fresh. Okay, bos. Kita rasa pula. Itu mayonis sikit. Okey, so kita pula nak try. Besar. Okay. Bismillah. Kalau muka you. Dam. Fresh. Dam. What you want from me? I know what you think you see. I know what you're looking for, but I'm complete. I know what you need, but it won't be me. I know what you want from me. I know what you think you see. I know what you're looking for, but I'm complete. I know what you need, but it won't be me. Don't want you in my life. Ini apa Cik Wan? Apa dah? Yang ni apa dia? Ini Zuai Gani. Luai kan ni. Punya asyik. Asyik tu lah kaki dia. Dia, cara makan dia. Macam tu. Telan tu. Ui.
Cik Wan pandai, Cik Wan tolong. Saya nak makan je. Okey, so kita dah habis dah makan. Ketam dah. Piau, melelong. Melong. Settle, jom kita gerak kereta. Menin. Okey, sekarang kita dekat Kuching Town. Okey, nampak dah bukit tu. Banyaklah sikit salji. Oh, tu dia ada pertama ada salji. Salji ke banyak dah. Sebab apa masih lagi banyak salji? Sebab Ready lagi guys. Tadi Paul excited. Paul macam kita buat lawatan budak-budak tadika. Dia punya excited macam budak-budak tadika. First time. Muka gairah. Buka gairah. Macam nak telan salji tu. Saya tak main perang salji pun. Sembalah mula lah. Betul kita kena bawa sirap ke apa kan. Tuang. Ais kepal. Ais kacang. Buat ais kacang kan. Saya tu buat konten tu kan. Saya meniaga ais kepal. Ezo. Okey, depan nama Ezo Fuji. Ezo Fuji. Panggilan lama bagi Hokkaido. Kalau Ezo tu panggilan lama bagi Hokkaido. Dan mana ni Mount Fuji of Hokkaido. Mount Fuji versi Hokkaido punya. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Hanazono. Tengok depan nak panggil apa? Pengiraan mudah. Duduk kat sini 12 tahun. 5 bulan. Bro, macam mana? Okey, so kita dah sampai kat Hanazono. Hanazono apa nama? Hanazono. Hanazono. Kita cuba nak main apa? Skateboard. Apa? Apa panggil? Snowboard. Kita cuba nak main snowboard. Ingat snowboard ni dah ready. So kita pun nak pergi ready. Tengok kita main macam mana lagi lah. Kita pun wakil Malaysia. Okey Malaysia. Dua orang kita hantar. Kita hantar 2 orang. Lagi kita akan pergi dan kita kena naik gondola dulu sampai atas. Lepas tu kita akan lunsuk sampai bawah. Kalau takut nak naik snowboard, kita naik papan longsor tu. Ada papan longsor tu, tengok semua dah ready dah tu. Kita pun akan pakai macam ni apa. Tengok. Kalau ada saiz kita pakai lah. Kalau ada saiz kita pakai hak ni lah. Hai. Okey, ada kata kau sanas. Narus kak? Oishi. Kita dah sampai sini duk pilih-pilih glove tadi sebab kita tak ada glove. Tapi duk fikir-fikir boleh nak pakai hari ni je pun. Tak boleh je tak badan lah. So kita naik lah. Susah kita buat video apa semua. Harap-harap tak ada sejuk yang melampau-lampau. Tapi yang rasa okey ke ni. Dia tak ada lah sejuk sangat. Macam mana perasaan Paul? Sejuk. Sejuk ke? Tadi kita macam kamera Helen. Tadi kat bawah semacam kamera Helen. Sekarang kita tengok belakang semua putih oh. Dia tanah semua saji oh. So tahan Git. Ya. Memang orang kata sejuk lah sini. Tapi point hati lah. Sebab kita nampak. Nak berucap pun tak bercakap pun tak boleh sejuk ni. Sejuk. Memang sejuk gila. So kita akan naik ke atas Hanazono punya mountain ni, ski mountain ni. So sekejap kita tengok apa benda kat atas ni. Cakap lain saya tadi. Laju.
Budak 3 orang ni kata depa daripada Canada, Amerika. Dan depa ni ada yang umur 6 tahun sampailah umur 12 tahun. Depa kata depa level expert, mari kita tengok expert tahu mana. Tapi tengok gaya tu padu. Tahu. Oish, warm up. Ui. Tu 6 tahun. Ini 6 tahun. Tu 6 tahun. Terror bro. 6 tahunnya. Hebatlah budak-budak ni, hebat. Dia kata hari-hari dia main kat sini lepas sekolah. Lepas duduk sini lah. Dia kalau kita lepas sekolah main bola, dia main... Ya, lepas kat sini lepas main snowboard. Baguslah, so depa ada aktiviti kan. Tak ada mengkapu sangat. Cantiknya location ni. Ambil semua dah. Okey, so kita dah settle bergambar dekat atas. Kita pun nak turun dah lah. Sejuk gila kat atas tu. Tadi main angin dia. Punya lah laju. Puas. Macam mana Wan? Okey Wan? Okey. Best. Kira kita ni fighter lah. Glove tak pakai tau. Orang tengok kita pelik. Orang tengok pelik. Orang tengok pelik. Dengan protest sport shoes. Relax. Orang lain bertutup kau-kau ya. Just nak main ambil gambar je. Aduh. Jadi. Okey, kita jumpa di next destination pula. Okey. Okey. Kita masih ada lagi di bumi Jepun ni. Bumi Jepun. Kita Kita ada 3 negeri nak pergi. bukan. Tiga daerah. Daerah tu. Daerah. 3 daerah lagi. Silap. Daerah kot. Betul ya? Lebih kurang tu. Okey, kita lepas ni kita nak pergi Nagoya. Esok kita pergi Nagoya. Lepas Nagoya kita pergi Kyoto. Lepas Kyoto kita pergi Osaka. Lepas tu Dan Osaka kita balik edit motor. edit motor. Okey, bye. Bye bye. Okay, sekarang kita berhenti dekat Fukudashi Park, Mount Yote. Kita dekat kaki bukit Mount Yote. So bukit dia dekat sini, tapi tak nampak ditutupi oleh awan sebab angin kuat, awan berjalan laju. Wow. So sini memang sejuk lah Mount Yote ni. Kita berhenti, kalau ikut nak ambil gambar dekat sini, tapi tengok pada keadaan angin ni dan juga awan yang tebal ni, mungkin tak nampak kaki bukit ni. So kita pergi tengok ayak mata ayak je lah. Ada mata ayak dekat sini. So abang ni kata nombor 5 terbaik di dunia ayak yang mengalir ni. Sebab dia diiktiraf nombor 5 terbaik di dunia sebab dia bersih dan berkualiti. Oh, sungai-sungai tadi bermula di sini. Oh ni yang kata mata air tadi tu. Maksudnya air ni dah air bawah tanah semula jadi. Air bawah tanah. Air dalam bukit kan? Air dalam bukit. Ini ayak dalam bukit yang mengalir dekat sini. Cantik gila tempat ni. Tahu betul. Air zon ni. Cina Wan, nak minum? Abang ni kata boleh minum ayak. Dia sedap air Evian. Air Evian. Air Evian? Air Evian. Evian tu dia keluar dari mana? Sini? Dia Switzerland. Switzerland. Tapi yang ni dia duduk tu. Dia putih ayak macam tu lah. Tu kita nak balik ke hotel tak? Tong tak ramai. Dia kata ayak ni ayak nombor 5 terbaik dunia. Bukan nombor 5, top 5 lah. Top 5. Top 5 lah. Jepun ke dunia bang? Jepun. Top 5 Jepun. Silap. Top 5 Jepun bukan top 5 dunia. So kata abang ni, dekat sini orang tempatan akan mai dan ambil ayak untuk minum kat sini. Ni nampak ni. Ambil ayak di depan. Tong bawa sendiri. Dan palatau. Ni boleh minum. Mana? Okey. So kita nak start minum, tak apa? Kita minum dulu. Bagi apa minum dulu. Sedap kan? Evian? Kayak pahit? Evian? Oh. Rasa macam Evian ni kata. Mari try minum pula bro.
Oh, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam air mineral lah. Ya. Teh. Fresh gila. Air dia rasa macam air mineral. So rasa tak lah rasa macam payau sangat. Bersih lah, bersih. Tapi tak tahulah bersih macam mana. Bersih dekat mana kita boleh nampak je lah. Wah, sejuk. Sat. Cium je lah. Cantik betul tempat tu. Oh, style bro. Darah dari hidung ni. Okay, kita sudah sampai ke Lake Toya. Dewan. Oh, bukan. Weh, ada helikopter. Cantiknya. Ha, ini memang. Wow. Nature. Nice tu. Helikopter. Takikopter. Okey, kita dah sampai lah. Ya Allah, sejuknya kat sini. Angin dia. Aku nak tengok suhu berapa ni. 9. Feel like 1. Tobat tak murung. Tu. Suhu dia 9 tapi rasa macam 1. Maksudnya kelajuan anginnya dalam yang aku belajar ni, kelajuan angin dia 6 meter per second. So daripada 9 ni tolak 6. Tapi awak tinggal 1. Maksudnya dia lagi sejuk daripada jangkaan kita. Woi, kuat angin tu. Sejuk. Serius sejuk sangat. Lake Toya. Cantik weh. View dia memang lawa gila. Hari ni hari last kami jalan-jalan dekat Sapporo ni lah. Esok kami akan balik ke Nagoya. Sebab kami akan ke Nagoya, kita ada 2 supplier nak jumpa kat sana. Jadi kita ada 2 action house yang kita akan visit sebab kita dah beli kereta. Jadi esok kita buat kerja, esok kita start buat kerja. Sejuk gila. Sejuk yang teramat sangat. Macam duduk atas mount tadi tu. Boleh turun bawah ni. Cantiknya dia punya view. Tak keluar matahari. Tak ada frozen sangat. Saban hariku mencarimu. Saban hariku mencarimu, semalaman ku mengenang para rasa gelisahku menjadi satu. Tahu kau di dalam dilema, sukar untuk buat pilihan. Jangan kau cepat berubah, pendirian diri. Salahkan ku, jangan salahkan ku, kasihi aku, lupakan diriku. Mana satu ku jadi keliru, aku mati keliru. Okay, so kita dah settle dekat Lake Toya. Kita orang tisat ya. Sebab tak boleh tahan, sejuk sangat. 1 darjah Celsius. Jom. Kita tak pakai proper suit. Tengok, glove tak ada. Jom. Kita nak bergerak balik ke van dah. Lepas ni kita jumpa di next destination. Jom. Kita dah sampai dekat Showa Sinzang. Ini dia. Ada asap pun atas gunung tu. Tak tahu asap apa tu. Dulu kawasan ni kawasan tanah rata. Dia naik sekarang dah 400 meter dah tinggi. Yang dia boleh naik tu sebab magma tu tolak daripada bawah lah. Oh. Maksudnya gunung ni gunung berapi. tu basak tu. Dulu yang tinggi ni tak ada lagi. Dia kawasan tanah rata, tapi bila gunung berapi ni aktif, dia naik, dia makin naik. Sebab Dia nak jadi kawah dia nak jadi kawah. Nampak tu dia berasak tu aktif tu.
Kurang juga boleh tengok gunung berapi. Depan mata bro. Depan mata. Kita tak tahu. Kita ingat gunung apa Syuhur Sinjai ni? Ingat ke dia isap bit? Buat melawak. Melawak. Melawak dah mana? Mau cakap ah. Berseluruh. Tidak tak cukup bro. Jom kita tidak. Ha? Atas boleh BBQ. lagi gila. Nak barbecue, tak ada barbecue kita kiam bro. Dah ganggu kau dengan dia punya barbecue. Jangan main-main. Chicken wing lah. Pertama dari itulah aku terlena. Oh dia Monica, apakah mau jadi pacar kanda? Oh dia Monica, membuat diriku tergila-gila. Okey, kita dah sampai dekat Badak Sapporo. Kita dekat kedai makan ni. Dalam bangunan Urban Sapporo Building ni, dia ada satu kedai tingkat 7 yang abang ni kata Muslim friendly. Okey, so kita nak carilah lagi. Kedai tu nama Kirin Beer. Nama apa Kirin Beer? Okeylah, jom. Tengok dia ada Muslim friendly punya menu. Okey, hari ni kita makan barbecue. Barbecue Muslim friendly menu. Ada lamb, ada seafood, karil, nasi. No. Only one person. Only one person. So kita tengok order lah. Malam ni kita makan Barbecue lah, barbecue. Ni kita makan barbecue. So yang ni dia ada Muslim friendly menu. So kita order yang Muslim friendly menu, tapi ada yang tak berapa nak non Muslim jugalah. Tapi tak apa, kita layan dengan depa. Layankan saja. Janji depa puas. Puas ke tak puas? Puas. Puas tak bang? Alright guys. Alright. Cukup tambah. Tak cukup tambah. Balik jangan gelo. Balik dulu. Okay, so kita main barbecue. Okay, so hari ni abang jadi chef. Berhenti sat untuk ambil gambar lah tengah goreng. Tengah barbecue. Tengah goreng. Ni yang kata ikan bilis paling besar. Ini ikan bilis paling besar. Kalau kena tak? Allah dia tu. Besar. Okey. Ikan apa yang mata banyak? Ikan bilis 1 kilo. Okey. Okey, jom mari kita makan. Dia Monica,